Audit report ni bukannya suka-suka nak buat. Itu report rasmi, ikut standard, sah laku. Assalamualaikum, salam hormat untuk geng-geng yang berbisnes. Ramai owner SME sekarang ni, asal bank tanya pasal report, semua tengah-ngah. Audit report, management account, semua terdiam. Hello bosku, untung dah main juta-juta. Kau demand pula loan dengan bank beratus-ratus ribu, berjuta-juta. Tapi rekod company kau masih lagi kau pakai rekod buku 55. Ini bukannya zaman 60-an, 70-an yang kau nak pergi buat loan dengan bank, kau cakap mulut bank boleh percaya. Audit report ni bukannya suka-suka nak buat. Itu report rasmi, ikut standard, sah laku. Report ni juga menunjukkan yang bisnes kau betul-betul ada untung. Ada aliran tunai, bukan kertas kosong. Management account ni pula detail monthly, quarterly performance korang. Bukan nak kena tunggu setahun sekali baru kau nak tahu berapa rugi. Bank nak tengok konsisten ke tak cash flow dekat company kau. Bukan untung sekali terus hilang. Bank akan tanya berapa revenue real, kos operasi kau tu berapa, jelas ke tak, ada tak hutang lapuk, profit margin kau tu maintain ke tak. Kalau semua tu dah ada dalam report, bank senang lah nak baca, bank senang lah nak percaya. Kalau semua tu kau nak jawab pakai niat, jadi bank pun approvekan loan kau tu pakai angin je lah. Jangan pelik kenapa company kau ni tengah make money every year, tapi bila kau buat loan, bank reject. Sebab orang punya rekod tunggang langgang. Jadi audit report dengan management account ni bukan beban ataupun kos untuk company kau. Ini pelaburan dan juga nak tunjuk yang bisnes kau dekat level mana sekarang ni. Ingat, Sultan Banker, pinjam macam bos, bayar macam pro, hidup macam Sultan. Assalamualaikum.